Okey, yang kedua adalah Diamond Step 2 lah maksudnya kan. Diamond Step 2 bermaksud adalah TKU. 2 TKU. Jadi kalau DSB 2 maksudnya TKU by gagal. Kalau DSS 2 maksudnya TKU sel gagal. Apa maksud gagal tu nantilah kita ceritakan. Okey. Perkara pertama yang nak kena tahu adalah TKU ni ada 3 bentuk. Okey, ada 3 bentuk. Bahasa TBST adalah TKU Type 1, Type 2 dan Type 3. Tapi dalam bahasa orang lain, candlestick pattern punya geng, dia akan panggil engulfing, harami dan morning star serta evening star. So, jadi kat sini engulfing adalah TKU Type 1. Okey. Harami adalah TKU Type 2. Dan Morning Star serta Evening Star adalah TKU Type 3. Yang tu korang cari sendirilah apa maksud 4 barang tadi tu kan. Okay, kita akan ambil contoh yang paling mudah, iaitu TKU Type 1 dengan Type 2 je lah. Okay, kita tengok dekat sini. Perkara pertama yang kita nak kena tahu sebelum kita nak pakai, yang pertama adalah masa lah kan. Dari segi masa, 4 zon waktu seperti saya cerita dalam video sebelum ni. Diamond Step 1, Diamond Step LT. So korang carilah balik dekat situ dalam 4 zon waktu, kita nak tengok yang dekat mana. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tak boleh simply ambil kesemua TKU itu dan kita tanda dia sebagai Diamond Step. Okey, contoh dekat sini. Kita ada TKU sell. Okey, TKU sell. Okey, buy, doji dan sell. Ini menjadikan TKU type 3. Morningstar kot dia orang panggil, saya lupalah kan. Okey, macam mana kita nak tahu dia gagal? Dia tak membentuk 3 candle ataupun dia tak membentuk 3 trend. Okey, salah satu tak kisah. Sebab ini korang nak kena belajar bab trend. Bab trend dia tak semestinya candle itu macam ini baru kita panggil trend. Macam ini. Satu buy. Ini betul lah trend daripada 3 candle. Buy. So lengkap lah. Okey Tapi dia boleh juga jadi dalam keadaan buy, trick dan buy. 1, 2 dan 3. Dia boleh membentuk trend juga, tapi kat tengah-tengah dia tu trend. Okey, faham Jadi kat sini maksud gagal dia adalah TKU ataupun LT ataupun Diamond Step itu gagal membentuk trend. Okey gagal membentuk trend. Okey, gagal membentuk trend. Yang pertama, TKU, sell, dah mati dah terus gagal. Okey, dia tak ada sell dan sell. Okey, itu yang pertama. Jadi kita ada sekali imbas kita melihat adalah kita ada TKU sell type 3 dan kita ada TKU buy type 1, engulfing buy, dan kita ada TKU sell type 3 dan kita ada TKU buy type 2, harami. Jadi kalau kita nak ambil semua TKU, matilah nak. Kan, matilah nak. Okey, korang pun akan tanda dekat sini DSS 2. Lepas tu dekat sini pula ada TKU buy. TKU buy 1, 2 jam saja. Lepas tu dia pergi ke sell, dia tak sempat buat trend. Dia tak lengkap. Dia tak sempat buat trend. Dia tak sempat 3 candle. Kan 3 jam masuk dia yang tadi itulah. 3 jam tu masuk yang kat sini tadi itulah. Okey tak sempat 1, 2. Lepas tu dia repair and then dia break. Barulah kita katakan dia gagal. Okey, dia gagal buat 3 jam. Okey. So kat sini kalau sekali imbas kita melihat DSS. Okey. DSS 1, DSS 2 1, DSS 2 2. Lepas tu kita ada DSB by 1. So banyak kita ada. Dalam bab DSB
dua ni dia akan jadi pening sikit kalau kita tak faham. Apa yang kita nak mencari sebenarnya adalah bila market pergi ke buy. Contoh macam ini, market pergi ke buy, jangan fikirlah buy tu kenapa. Sebab dia terus daripada awal sampai akhir tu kena buy ke, ataupun kalau buy lepas tu dia ke sell, itu macam mana. Jangan fikirlah, kau orang tengok ini nak pergi ke buy ke pergi ke sell, kan? Market pada hari ini dia pergi ke buy ke dia pergi ke sell. Simple macam tu je. Walaupun kita nampak, contoh macam ini, kita nak kena faham dulu. Macam yang ni, dia pergi ke sell, lepas tu dia pergi ke buy. Ini market pergi ke sell ke market pergi ke buy hari ni? Ini market pergi ke sell ke market pergi ke buy? Ini market pergi ke buy, walaupun paginya dia pergi ke sell dulu, tapi daripada sini pergi ke sini dia buy. Macam mana kau orang nak tahu ini buy ke sell? Dia tak susah, tapi saya tak nak cerita dekat sini. Saya nak korang itu kemudian lah kalau saya nak ajar pun. Tapi maksud dia adalah korang tengok market hari ni dia pergi ke buy ke dia pergi ke sell. Oh, sell dengan buy je ke? Bukan. Faham yang tu dulu. So kalau market pergi ke buy, kita akan mencari TKU buy itu sama ada dia berjaya ataupun dia gagal. Kita tak melihat kepada TKU sell. Faham kat situ ya? Jadi kalau market pergi ke buy, kita akan melihat yang buy itu berjaya atau tidak. So yang pergi ke sell tu kita pejam mata. Bukan tak pakai, adalah nanti kan, tapi kita pejam mata. Kita lebih kepada melihat TKU buy itu berjaya ke tak. Contoh dekat sini, hingga Harami buy, TKU type 2 buy 1, 2, 3, 1, 2, lepas tu gagal. Demonstrate bermaksud TK yang gagal. TK yang gagal membentuk trend. Jadi waktu sesuai, waktu daripada London, UO dan AUO memang waktu dia. Dan apa yang ada adalah TKU dan dia gagal. So kita akan marking dia. Dekat mana kita nak marking dia, bang? Saya buang ini. Jadi bila kita dapat yang itu saya lupa nak bagi marking dia. Bila kita dapat dapat demonstrate, dan kat mana kita nak marking, kita akan marking pada body dia ni lah. Dan dekat sini kita akan marking kat sini. So TKU buy gagal, membagi tahu kita, maksudnya esok arah kita adalah pergi ke sell, dan kita akan marking dekat sini. Kegunaan marking ini adalah tempat untuk kita entry besok. Arah dah ada, esok kalau market datang kat sini, lempang lah market itu pergi ke sell. Itu contoh macam tu je lah. So market tak datang balik, dia terus jalan pergi ke sell. Faham TKU gagal ataupun DS2. Dia agak sebenarnya TKU ni adalah benda yang paling payah sekali kalau kita nak faham dia punya barang dia. Contoh dekat sini kita ada market pergi ke sell, perjalanan dia ke sell. So kita ada TKU buy, kita ada TKU sell kat sini. TKU sell dekat sini 1 jam, doji tak kira. Lepas tu dia tak sempat. Dia macam tu. Waktu, tengok pula waktu betul tak. Faham yang ini pula ada tak? Ada tak? LT tak ada. TKU, kita ada TKU dekat sini. TKU buy, nak kata TKU buy yang ni, ini adalah TKU type 2. Sell, buy dan buy yang ini. So ini adalah TKU type 2. Yang ini baru break candle sell ini. So kita ada 2 jam. Tanda kat mana? Tanda kat atas untuk DSB, tanda dekat atas untuk DSS, tanda dekat bawah. Patutlah pergi ke sell. Kita tengok pada contoh yang dekat sini pula. Kita ada TKU
TKU by 1, 2, 3, 1 TKU by 1, 2 lah, 2. Walaupun ada banyak kan. Sebab ini korang nak kena faham macam mana ni berbentuk trend. Kan macam mana istilah trend itu kita kata oh dia berjaya buat trend tetap. Okey, ini 1, 2 ini pun tak berapa berjaya jugalah. Okey buy gagal, buy dengan gagal. Okey, kita ada engulf sell walaupun bentuk dia jahat macam ni. Ini adalah engulf sell. So ini adalah TKU sell. So TKU sell, kita ada 1 jam, 2 jam, 1 jam, 2 jam walaupun kat tengah dia ada trik, 2 jam dan 3 jam. Agak-agak korang. Okey, ini yang menjadi TKU ni gagal tak? TKU sell ni gagal tak? Okey. Tak gagal cikgu. Dia berjaya buat trend. Okay. So dia bukanlah diamond stack sell gagal sebab dia TKU berjaya. Dia tak gagal. So dia bukanlah diamond stack sell gagal. Dia bukanlah DSS 2. Okey kena faham Dia adalah TKU yang berjaya. So adakah TKU salah satu daripada diamond trend? Kalau diamond trend maksudnya TKU sell, diamond trend sell lah DTS. Kalau DTS besok sell lah. Macam tu. Okey, itu sambung cerita kemudian lah. Korang nak kena belajar lah bab diamond trend DTB dan DTS. Market sambung pergi ke sell melemah. Okey. Itulah diamond step 2 TKU.